rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimni ma jahiltu wa zakirni ma nusitu, amma ba'd. Yang dikasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Siap, Nazir Masjid, Ahliyatan Kuasa Masjid, para asatizah, para alim ulama, tuan-tuan guru. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam minggu ini Allah beri keizinan kita hadir sama-sama ke masjid salat maghrib berjemaah. Sesungguhnya sedikit kelapangan waktu Allah berikan kepada kita bersama untuk duduk selepas maghrib untuk mendengar kuliah tazkirah maghrib pada malam ini. Moga-moga ia menambahkan ilmu kita, menjadi bekal amal-amal soleh kita untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin muslimat hadirin hadirat ni kasih sekalian. Malam ni sepatutnya ada ustaz yang datang ajar. Jadi ustaz tu tak sempat, ada masyakah. Jadi saya mengisilah kekosongan tu, kita sembang-sembang malam ni. Jadi tajuk yang saya nak bawa pada malam ni ialah kita nak sembang-sembang berkaitan dengan disiplin ilmu bacaan Al-Quran ataupun disebut sebagai ilmu Al-Qiraat. Kan ilmu tajwid. Ilmu tajwid satu disiplin. Malam ni kita nak berbincang ataupun bersembang berkaitan satu disiplin ilmu ialah ilmu qiraat. Bila disebut tentang ilmu bacaan Quran ataupun ilmu Al-Qiraat, ialah satu disiplin ilmu yang membahaskan tentang bentuk-bentuk wajah bacaan. Maksudnya kita baca Quran itu dia ada bentuk wajah-wajah bacaan yang boleh dibaca. Yang mana Quran ini kita tahu Quran dari sudut ta'rifnya ialah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan Jibril, dan membacanya merupakan satu ibadah, tu ta'rif Quran. Dan bila sebut Quran ini dia kalam Allah, maksudnya Quran yang berkait dengan qiraat ni ialah ada jenisnya yang mutawatir. Maksudnya Quran itu ada ayat-ayat Quran yang mutawatir, cukup syarat-syarat untuk menjadikan dia Al-Quran yang boleh dibaca. Dan ada juga jenis Quran ayat-ayat yang tidak disebut sebagai mutawatir. Ada yang disebut sebagai ulama sebut maqbul, ada yang disebut sebagai mardud, ada yang disebut sebagai diterima, ada yang disebut sebagai ditolak Al-Quran. Jadi kita nak bahaskan malam ni itu berkaitan dengan qiraat Al-Quran yang mutawatir. Yang mutawatir, kita pergi yang mutawatirnya. Bila sebut qiraat ini tuan-tuan, biasanya dia akan merujuk kepada beberapa perkara. Dia akan merujuk kepada imam-imam qiraat. Dan bila sebut imam qiraat ini, dia bermula dengan imam yang pertama. Imam dia ada 10 orang imam, tuan-tuan. Imam yang mutawatir ni maksudnya kalau orang belajar ilmu bacaan dia ada 10 orang imam yang utama. Yang pertama ialah Imam Nafi'. Imam Nafi' ni ia merupakan bacaan orang-orang Madinah. Orang dekat Madinah dia baca. Bacaan Quran macam zaman selepas zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'in. Quran itu bagi orang Madinah dibaca dengan qiraat Imam Nafi'. Maksudnya zaman Nabi Quran tu dibaca, kemudian zaman sahabat bila berlaku khilaf, bentuk-bentuk bacaan berkembang, tok guru ramai, anak-anak murid ramai. Bermula pada zaman tabi'in, kemudian zaman tabi'in berkembangnya ilmu fiqh, ilmu hadis, dan juga ilmu-ilmu yang lain. Begitu juga ilmu qiraat. Ilmu qiraat ni juga dia berkembang. Maka di sana khilaf. Kalau orang belajar hadis, ada macam-macam khilafnya. Ada yang maudhu'nya, ada yang sahihnya, ada yang hasannya. Begitu juga ilmu bacaan Quran ni. Dia berkembang juga. Sama berkembang. Kalau orang belajar fiqh, lahirnya mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali, Hanafi,
Begitu juga ilmu bacaan Quran. Maka di sana lahir imam-imam qiraat. Dan imam qiraat yang utama ni disebut sebagai Al-Amsar. Al-Amsar ni merupakan negara-negara Islam yang utama, yang berkembang. Di sudut ilmu agama disebut Amsar. Dia ada 5 tu, daripada Mekah, Madinah, Basrah, Kufah, Syam. Ada 5. Maksudnya zaman tabi'in, zaman tabi'in tu 5 ni merupakan kota-kota Islam yang utama, tempat berkembangnya ilmu, segala disiplin ilmu. Fiqhnya, dengan hadisnya, dengan fiqahnya, dengan tasawufnya. Begitu juga ilmu bacaan Quran, dia berkembang. Maka di sana dia lahir madrasah-madrasah Quran. Lahir tok guru. Maka di Madinah, tok guru dia, nama dia Imam Nafi'. Imam Nafi' ni di Madinah, dia meninggal 169 Hijrah. Nafi' ni ada 2 orang perawi yang meriwayatkan bacaan daripada Imam Nafi'. Dia perawi dan dia juga anak murid. Nanti saya nak bezakan apa maksud perawi, apa anak murid. Satu Imam Nafi', dia ada 2 orang perawi. Perawi yang pertama bernama Qalun. Qalun ni dia meninggal 220 Hijrah. Jadi Qalun ni dia anak murid dan dia juga merupakan perawi kepada Imam Nafi'. Yang kedua ialah Warsh. Warsh ialah rawi yang kedua. Dia meninggal 197 Hijrah. Dia merupakan perawi dan dia juga merupakan anak murid kepada Imam Nafi', orang Madinah. Maksudnya bacaan orang Madinah. Melalui Imam Nafi'. Ada bentuk bacaan dia. Okey. Kemudian itu yang pertama disusun oleh ulama. Yang pertama bacaan orang Madinah. Kemudian yang kedua bacaan orang Mekah. Bacaan orang Mekah ni, nama imam dia adalah Imam Ibnu Kathir. Ibnu Kathir Al-Makki. Dia meninggal 120 Hijrah. Dan setiap imam ni disusun ada 2 orang perawi. Jadi Imam Ibnu Kathir ni, perawi dia yang pertama ialah Al-Bazzi. Al-Bazzi. Al-Bazzi yang nama dia. Al-Bazzi ni dia perawi. Perawi kepada Imam Ibnu Kathir, tapi dia bukan anak murid. Dia bukan anak murid. Dia level 4 daripada Imam Ibnu Kathir tu. Dia ada anak murid. Level yang keempat tu baru Al-Bazzi. Maksud yang keempat tu yang dipilih menjadi perawi. Dia bukan anak murid. Itu nama Al-Bazzi. Kemudian Al-Bazzi ni meninggal 250 Hijrah. Kemudian yang kedua ialah rawi Qalun. Qalun ini Kumbul. Qalun Kumbul. Bazzi dan juga Kumbul. Kumbul dia meninggal 291 Hijrah. 291 Hijrah. Dia ni perawi yang kedua kepada Imam Ibnu Kathir. Yang mana dia ni perawi tapi dia bukan anak murid. Dia ni level yang kedua. Kedua. Maksudnya ada anak murid, ya, Imam Ibnu Kathir. Level yang kedua tu baru dia sampai kepada Kumbul. Dia meninggal 291 Hijrah. Itu juga imam di Mekah. Dan Imam Ibnu Kathir ni, bacaan orang Mekah itulah bacaan yang kita baca dari Imam Mazhab Syafi'i. Kalau kita nak tahu imam kita, Imam Syafi'i, dia baca dengan bacaan orang Mekah. Sebab Imam Syafi'i ni pada dia kecil, dia membesar, dia belajar Iqra' semua dekat Mekah, kan? Jadi bacaan Imam Syafi'i tu dia sama dengan bacaan Ibnu Kathir. Dia tak sama dengan bacaan kita hari ni. Kalau imam mazhab, kan? Kita bacaan kita lain. Nanti kita akan pergi. Itu imam yang kedua. Kemudian dia masuk imam yang ketiga, ialah namanya Imam Abu Amru Al-Basri. Bacaan orang Basrah. Ya. Dalam ni. Kita duduk. Page ini je lah kot. Blinking. Tak apa kot, saya sembang je lah. Sembang je. Okey. Saya sembang je lah. Okey, tak apa. Saya cadang ada slide ni saya nak share dengan tuan-tuan. Tapi blinking. Mungkin laptop saya ni murah kot. Dia laptop murah ni cadang lah. Dia bahan murah ni tak berjalan sangat. Tak apa, kita sembang aja, saya cerita je. Okey. Imam yang ketiga, Imam Abu Amru Al-Basri. Bacaan orang Basrah. Orang Basrah. Jadi orang Basrah ni bacaan dia
dia ada bentuk bacaan dia sendiri. Maksudnya orang Madinah ada bacaan dia, orang Mekah ada bacaan dia. Kemudian Islam tu berkembang pada lima kota-kota besar. Madinah, Mekah, kemudian yang ketiga ialah di Basrah, di Basrah. Basrah nama dia Imam Abu Amr al-Basri. Abu Amr al-Basri dia meninggal 154 Hijrah. Dia meninggal. Abu Amr al-Basri. Ini semua zaman tabi'in, zaman tabi'in. Dia ada dua orang perawi. Perawi dia ialah Ad-Duri dan juga As-Susi. Ad-Duri dan juga As-Susi. Ad-Duri ni dia adalah perawi, tapi dia bukan anak murid. Dia ni satu level lepas. Maksudnya Abu Amr al-Basri ada anak murid, dia tak sempat. Maksudnya berguru dengan Abu Amr al-Basri. Dia meninggal 246 Hijrah. Ad-Duri. Kemudian rawi yang kedua bagi Abu Amr al-Basri, bacaan Basrah ni, ialah As-Susi. As-Susi ni meninggal 261 Hijrah. Dia juga bukan anak murid. Dia adalah perawi sahaja. Tu 3 orang imam dah. Madinah, Mekah, ada Basrah. Kemudian yang keempat ialah Imam Ibnu Amir Ash-Shami, bacaan orang Syam. Sebelah Syria sana. Ibnu Amir Ash-Shami. Ibnu Amir Ash-Shami ni dia meninggal 118 Hijrah. 118 Hijrah. Dan antara imam-imam qiraat, satu-satunya imam qiraat yang mana dia lahir disebutkan oleh dalam riwayat bahawa masa dia lahir Nabi SAW ada lagi dekat Madinah. Cuma dia tak sempat jumpa Nabi. Kecil lah, umur 2-3 tahun tu Nabi meninggal. Ikut dalam kitab disebutkan, kitab tarikh kata Ibnu Amir Syami, dia meninggal 118 Hijrah. Dan dia ada dua orang perawi, Hisham dan juga Ibnu Zakwan. Hisham dan Ibnu Zakwan ni dia merupakan perawi, tapi dia bukan anak murid. Dia meninggal 245 Hijrah dan 242 Hijrah, yang mana tak sempat belajar dengan Imam Ibnu Amir Ash-Shami. Itu imam yang keempat, bacaan orang Syam. Kemudian yang kelima ialah Imam Asim. Imam Asim ni ada dua orang perawi dia, Syu'bah dan juga Hafs. Ini bacaan orang Kufah. Yang kelima ni bacaan orang Kufah. Bacaan orang Kufah, Imam Asim ni dia meninggal 127 Hijrah. 127 Hijrah, dia ada dua orang perawi, Syu'bah 193 Hijrah meninggal, dia anak murid, dan juga Hafs. Hafs ini dia meninggal 180 Hijrah. So dua-dua ni dia anak murid. Asim, imam yang kelima bacaan orang Kufah, Syu'bah dan juga Hafs, dua-dua anak murid. Jadi bacaan orang Kufah. Jadi Quran yang tuan-tuan baca, yang saya baca kat Malaysia ni, bacaan orang Kufah sebenarnya. Dia bukan bacaan bacaan mazhab kita, mazhab Syafi'i. Maksudnya Imam Syafi'i dia baca tadi dengan bacaan apa? Dia baca dengan bacaan orang-orang Mekah, dengan Ibnu Kathir. Berjenis bacaan. Kalau bagi Imam Syafi'i lah, kalau ada di semayang, dia akan baca siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kalau suruh Imam Syafi'i jadi imam, itulah yang dia baca, kan? Kita tak, kita siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Itu bacaan kita. Bagi orang Kufah, itu imam yang kelima, bacaan Kufi, Asim. Kemudian dia masuk imam yang keenam, iaitu Imam Hamzah Az-Zayyad Al-Kufi, bacaan orang Kufah juga. Dia ada dua orang anak murid, iaitu Khalaf dan juga Khalaf dan juga Khalad. Dan kedua anak murid dia ni, yang dua-dua perawi, dia perawi tapi dia bukan anak murid. Dia hanya perawi saja, bukan anak murid. Itu imam yang keenam. Kemudian imam yang ketujuh ialah Imam Al-Kisai. Imam Al-Kisai ni dia ada dua orang perawi, bacaan orang Kufah juga. Dua orang perawi, dia ada perawi dia yang pertama bernama Abul Haris dan juga Ad-Duri Al-Kisai. Abul Haris dan Duri Al-Kisai, yang mana kedua-dua ni merupakan anak murid, periwayat dan juga anak murid. Itu 7 orang imam. Maksudnya ada Madinah, Tok Guru Madinah, Tok Guru dekat Mekah, ada dekat Basrah,
Kemudian 3 lagi ada dekat Kufah. Semua 7. 7 orang imam. Itu orang kata qiraat 7. 7 imam qiraat. Setiap satu imam qiraat tu ada 2 orang perawi dia. Ni 7 imam. Siapa yang pandai-pandai susun 7 orang ni? Tu soalan dia. Siapa pandai-pandai tiba-tiba ada 7 orang pula imam ni yang susun? Kalau kita belajar fiqh, mazhab yang muktabar ada 4. Kan? Dia ada juga mazhab yang kecil-kecil. Sebabnya macam mana? Mazhab ni dia kalau fiqah tu dia berkembang. Ada madrasah fiqah dia. Belajar-belajar, maka anak murid dia ramai. Dia pun masyhur, dia jadi kaum Malaysia ni datang. Ada Syafi'i, ada yang sana Hambali, Hanafi. Dia berkembang dalam bentuk sedemikian. Tapi ilmu bacaan Quran ini, zaman Nabi, zaman sahabat dia lahir madrasah. Sekolah yang ni tok guru ni ngajar, tok guru ni ngajar, tok guru ni ngajar, tok guru ni ngajar. Banyak tok guru ngajar. Tapi dari sudut yang kita belajar ni, dia berdasarkan kepada kitab-kitab yang diajar. Maka zaman sahabat, tabi'in belajar daripada sahabat. Tabi'in belajar pada sahabat, jadi kat situ adalah dulu madrasah, jadinya ada tok guru. Dekat Madinah ada Imam Nafi'. Kemudian zaman tabi'in dia berkembang lagi. Banyak sekolah lah, kalau kita baca sekolah sini, sekolah. Jadi ramai orang ambil bacaan Quran ni. Yang ni ambil. Lepas itu dia berlaku khilaf. Yang ni dia kata tok guru dia bagus, yang ni dia kata tok guru dia bagus, ini dia kata tok guru dia bagus kan. Zaman itu pada peringkat awal bacaan Quran ni tak disaring. Belum disaring lagi. Ada yang kata yang ni yang betul, ini yang tak betul, yang ni mutawatir, yang ni tidak mutawatir. Tak ada lagi. Jadi bacaan tu banyak. Sebab unzilal Quran, kata Nabi, ala sabati ahruf faqra'u ma tayassara minhu. Quran itu turun dengan 7 huruf, baca dengan yang mudah bagi kamu. Dia Quran ni tuan-tuan, mula-mula turun, dia satu lahjah aja, Quraisy aja. Memang lahjah Quraisy, satu bentuk aja mula dia turun. Kemudian Nabi minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala agar boleh dibaca dengan kepelbagaian bentuk bacaan. Mungkin Quraisy macam kita lah sini nak suruh orang Selangor, suruh orang Kelantan, orang Terengganu, orang Utara semua cakap Selangor, tak jadi tuan-tuan. Kan? Dia ada slang masing-masing. Begitulah Quran zaman itu. Nabi dia nampak, tak boleh lah, umat aku ni dia ada kelemahan, tak boleh. Jadi nak boleh supaya datang boleh disebut, dibaca dengan kepelbagaian. Maka Nabi minta dengan Allah. Maka turun wahyu, turun banyaklah hadis menceritakan tentang Jibril pula suruh Nabi minta pada Allah. Allah Ta'ala pula sebut wahyu-wahyu, banyak menceritakan bahawa Quran tu boleh dibaca dengan pelbagai. Asalnya satu aja. Jadi bila dah pelbagai tu baca, dia mula khilaf. Berlaku khilaf tu sampai peringkat nak kafir, mengkafir. Itu berlaku di sudut sejarah zaman Sayyidina Uthman. Jadi zaman tabi'in ni berkembang bentuk wajah-wajah bacaan tu, maka dia melahirkan banyak tok guru madrasah perlu disaring. Maka disaring sana, ulama dah mula menulis kitab. Dia ni belajar dengan tok guru A, dia buatlah jalur silsilah sanad dia. Yang ni B pula tok guru dia, ni C pula tok guru dia, tok guru dia banyak. Yang ni ada kitab dia, ni ada kitab dia. Masing-masing ada jalur periwayatan masing-masing. Maka di sana berkembang, ada ulama yang tulis qiraat satu jalur, ada buat 2 qiraat, ada buat 5 qiraat, ada buat 10 qiraat, ada buat 11 qiraat, ada 25 qiraat, kitab-kitab. Jadi berlaku benda tu jadi berterabur. Bila berterabur perlu disaring. Bermula zaman 200, 300 hijrah, masuk 300, dia merupakan zaman fitnah dalam bacaan Quran. Fitnah bagaimana tuan-tuan? Dia fitnah sebab Quran ini sifat dia mutawatir. Kita sebut secara umum, saya sebut secara umum, mutawatir secara umum. Jadi ramai orang, tok guru ni, anak murid dia kata, ni bacaan dia betul. Ni tok guru dia ni. Lepas tu yang ni pula dia kata tok guru dia betul. Jadi dah confused. Yang mana betul-betul ada jalur sanadnya. Maka di sana lahir seorang ulama, nama dia Abu Bakar bin Mujahid. Abu Bakar bin Mujahid ni lah, dia merupakan ulama yang menyusun 7 orang imam yang saya sebut tadi.
Nafi, Ibnu Kasir, Abu Amru, Ibnu Amir, Asim, Hamzah, Kisai, 7 orang. Dia ambil 7 orang ni disusun, kemudian diletakkan setiap satu ni ada 2 orang perawi, kemudian daripada situ dia letakkan satu dawabit. Dia letakkan satu ciri-ciri, apa syarat-syarat untuk jadi imam, apa syarat-syarat untuk jadi perawi. Dia merupakan orang pertama yang meletakkan syarat-syarat itu. Dia letakkan ikhtiar dia, syarat dia, Tok Guru ni kena jenis cerdik, pandai, bidang, ramai anak murid dia, madrasah dia banyak, bacaan dia masyhur, terkenal semua. Jadi dia letakkan beberapa dawabit, satu dia panggil ikhtiar. Disebut dalam ilmu bacaan Quran ni disebut sebagai ikhtiar. Maka Imam Abu Bakar Mujahid disusun, jadi 7 orang imam. Yang mana sebelum dia tak ada orang buat gitu. Tak ada orang buat lagi. Dan pada zaman Abu Bakar Mujahid ni dia dah berlaku fitnah. Berlaku fitnah macam mana? Bila seseorang tu dia claim, dia kata ni bacaan dia betul sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada salu-galu. Bila cek tak ada. Sebab bila ulama ramai tuan-tuan, dia berlaku fitnah, semua orang nak claim bacaan dia betul. Sedangkan bacaan Quran ni dia kena ambil ada sanad, ada susu galuh dia. Orang fake pun nak kata dia pakar juga bacaan Quran, orang lurah pun nak kata dia pakar juga Quran, orang hadis juga nak kata dia pakar juga bacaan Quran. Dia jadi gitu. Orang lurah, orang bidang bahasa ni, bila wajah-wajah bacaan dia pandai bahasa, dia cipta wajah-wajah bacaan, sedangkan tak ada susu galuhnya. Maka di sana secara umum satu kerangka telah diletakkan. Bagaimana nak menentukan bacaan Quran ini yang dikatakan betul, tepat, yang sifatnya dinamakan sebagai mutawatir? Maka di sana diletakkan 3 syarat. 3 syarat untuk jadi Quran. Ini yang Imam Ibnu Jazari disebutkan, kullu ma wafaqa wajhan nahwi wa kana li rasman ihtimalan yahwi wa sahha isnadan wal qur'anu fa hadhi salasatu al arkanu wa ma yakhtallu ruknu thabiti syuzuzahu law annahu fi sab'ati. Kan? Ini menjadi asas bagaimana kita nak menentukan Quran itu boleh diterima ataupun tidak dia menjadi Quran, menjadi qiraat. Yang pertama, dari sudut bahasa Arab. Kan? Kullu ma wafaqa wajhan nahwi. Maksudnya, Quran tu dia kena dari sudut bahasa Arab, dia nahwu, saraf, sebenarnya dia betul. Yang pertama. Yang kedua, dari sudut resam dia, tulisan dia, dia kena resam Utsmani. Resam Utsmani. Resam Utsmani ni benda penting, tuan-tuan. Sebab apa penting? Zaman Sayyidina Uthman bin Affan ni lah satu zaman di mana Quran itu telah diselaraskan dari sudut tulisan dia kepada satu bentuk tulisan yang diterima pada zaman Sayyidina Uthman. Jadi dari sudut wajah bacaan itu je yang diterima. Zaman Sayyidina Uthman ni dia berlaku fitnah. Fitnah apa? Fitnah bacaan Quran. Fitnah qiraat bentuk ni. Berlaku orang Islam sampai bergaduh kafir mengkafir, tentera Islam. Yang ni dia kata dia hebat, bacaan dia betul, ni dia baca Tok Guru dia betul. Huzaifah Ibn Yaman dia datang jumpa Sayyidina Uthman, dia kata, wahai khalifah, dia kata, kita tak boleh biar ni orang Islam dah kafir mengkafir. Sebab apa? Tim A dia kata dia betul, tim B dia kata dia betul, tim C dia orang ni bergaduh sampai kafir mengkafir. Kita kena ambil satu tindakan, selaraskan wajah bacaan. Wajah bacaan tu diselaraskan. Itu yang Sayyidina Uthman dia kata, dia pesan kepada penulis Quran buat salinan. Dia kata, izakhtalaftum antum wa Zaid bin Thabit min syai'in fil Quran faktubu bil lughatil Quraisy. Sayyidina Uthman dia pesan kepada penulis Quran, ada 4 orang, kemudian ada yang lain penulis Quran, dia sebutkan, apabila kamu khilaf daripada nak menulis buat salinan Quran, kalau ada khilaf maka tulislah dengan lahjah Quraisy. Ini benda besar, tuan-tuan. Dari sudut ilmu Quran dia benda besar, sebab dia menjadi syarat kepada Quran. Benda besar. Dia letakkan syarat kat situ, tulis berdasarkan kepada lahjah Quraisy. Idza ikhtalaftum, apabila kamu khilaf. Maksudnya ramai, ini semua sahabat ni. Sebab tadi mula Quran turun zaman Nabi, turun bagi banyak lahjah boleh baca. Kemudian
diselaraskan pada zaman Sayyidina Osman jadi satu lahjah aja, lahjah Quraisy. Dah jadi syarat yang kedua, dia kena resam tu berdasarkan kepada resam yang ditulis pada zaman Sayyidina Osman. Jadi banyak tulisan-tulisan lain tak masuk pada zaman Sayyidina Osman itu. Contohnya bacaan Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ni dia sahabat besar, tuan-tuan. Sehingga kan Nabi sebut, siapa nak belajar Quran, ambil bacaan tu, salah seorang ni ambil daripada Abdullah bin Mas'ud. Nabi sendiri berikan satu pengiktirafan, maksudnya kalau ambil bacaan pada Abdullah bin Mas'ud, itu bacaan yang betul. Tapi Abdullah bin Mas'ud, zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, Umar hantar sebab Abdullah bin Mas'ud ni tok guru besar. Zaman Umar Al-Khattab, Nabi hantar Abdullah bin Mas'ud pergi ke Kufah. Masa tu zaman dah berkembang kan. Islam dah berkembang. Umar kata, Abdullah bin Mas'ud kamu pergi Kufah jadi tok guru Quran sana. Jadi Abdullah bin Mas'ud duduk kat Kufah, dia tok guru besar sana. Dia buka madrasah, dia ngajar. Jadi tok guru besar kat sana. Sedangkan dekat Madinah orang dah ubah dah tulisan tu buat penyelarasan. Dia punya bacaan dia tak masuk dalam wajah-wajah bacaan yang ada tu. Menyebabkan pada peringkat awal Abdullah bin Mas'ud dia tak setuju. Dia kata mana boleh nak selaraskan. Panggil zaman Sayyidina Umar, panggil bincang. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud dia baru tahu, ada isu sampai kafir, tak apa, dia pun setuju. Peringkat awal. Dan orang dekat Kufah, dia baca dengan qiraat Abdullah bin Mas'ud. Orang Kufah, kalau kita baca sejarah, zaman Sayyidina Osman, zaman Sayyidina Ali, itu orang Kufah, dia tak baca dengan resam Osmani. Sehingga kan orang Kufah dia kata, kami tak tahu apa itu resam Osmani. Yang kami tahu, ni bacaan Abdullah bin Mas'ud. Dia ada bentuk bacaan dia berbeza sikit. Ada tulisan, penambahan, pengurangan. Itu Abdullah bin Mas'ud. Dia masaf yang daripada Abdullah bin Mas'ud. Itu syarat yang kedua. Maka sana ada resam Osmani, syarat untuk jadi Quran. Kemudian yang ketiga, dia katakan, wasaha isnadan wal Quran. Syarat yang ketiga ialah apabila sah sanad. Sah sanad maksudnya satu bacaan tu dia boleh cek sanad tu terus sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 syarat. Cukup 3 syarat ni baru dia jadi Quran, baru dia jadi qiraat yang sifatnya kita namakan sebagai mutawatir. Dia mutawatir ni tuan-tuan, dia bukan landing pada Quran asalnya. Ulama usul dulu ni yang cipta perkataan mutawatir tu. Tuan-tuan kalau belajar sejarah Quran ni, zaman Nabi orang tak sebut Quran tu mutawatir. Zaman sahabat nak cari perkataan mutawatir tu tak ada. Perkataan mutawatir tu sendiri, dia landing, ulama usul cipta, ulama fiqh gunakan, kemudian dia banyak landing pada ilmu hadis. Ada yang mutawatir, ada yang tidak mutawatir. Dia marilah yang sahihnya, hadis aziznya, hadis ahadnya, hadis marfu'nya, hadis yang dikatakan mauqufnya, mursalnya, semualah sampai hadis palsunya, dhaif dan sebagainya. Dia landing banyak. Kemudian berlaku perkembangan zaman, maka orang guna juga, ulama-ulama gunakan perkataan mutawatir ni nak landing pada Quran. Tapi sebenarnya Quran itu dia ada spek dia sendiri. Spek dia bagaimana tadi? Apabila ada 3 ni. Dari sudut bahasa Arab, resamnya resam Osmani dan sah sanad, maka bila ada 3 syarat ni, ulama kata dia adalah mutawatir. Tu spek dia gitu. Bila ada 3 syarat ni disebut oleh Imam Ibn Jazari. Ada ulama pecahkan sebagai yang Quran qiraat yang maqbul, yang diterima, mardudah, yang diterima dan juga yang ditolak. Maka dipecah 2 dekat situ. Ada qiraat yang diterima, ada qiraat yang ditolak. Kan? Jadi dengan 3 syarat itulah yang dibina oleh Abu Bakar bin Mujahid, menyebabkan ulama pada tahun 300 Hijrah, 400 Hijrah, mereka ni semua berkiblatkan kepada manhaj yang disusun oleh Abu Bakar bin Mujahid. Hilang dah tok guru yang lain, kitab-kitab yang lain ni tenggelam. Semua beriman dengan Abu Bakar bin Mujahid dengan qiraat yang dia bawa. Dia ada kitab dia As-Sab'ah fil Qiraat. Semua ikut susunan itu. Okey. Itu 7 orang imam yang mutawatir. Kemudian dia imam lagi.
Dia ada imam yang ke-8. Ulama usul. Ibnu Jazari dia tambah pula. Yang ke-8 ialah Imam Abu Ja'far Al-Madani. Bacaan orang Madinah. Abu Ja'far Al-Madani. Dia ada 2 orang perawi dia, iaitu Ibnu Jammas dan juga Ibnu Wardan. Ibnu Wardan dan Ibnu Jammas. Ini imam qiraat yang ke-8. Bacaan orang Madinah. Okay. Kemudian yang ke-9 ialah Imam Ya'qub Al-Hadrami Al-Basri. Bacaan orang Basrah. Dia ada 2 orang perawi, Ruwais dan juga Rauh. Ruwais dan juga Rauh. Ini semua anak murid. Abu Ja'far dua-dua tu anak murid, dan juga perawi. Ya'qub anak murid dan juga perawi. Itu yang ke-9. Kemudian imam qiraat yang ke-10 ialah Imam Khalaf Ashir. Khalaf Ashir. Khalaf Ashir imam yang ke-10, dia ada 2 orang perawi, iaitu Ishaq dan juga Idris. Ishaq dan Idris ni dua-dua perawi dan juga dia merupakan anak murid. 10 orang imam, tuan-tuan. 10 orang imam ni lah yang disebutkan sebagai imam yang mutawatir dari sudut ilmu qiraat. Kalau orang belajar qiraat 7, yang 7 nama. Kalau qiraat 10, yang tambah lagi 3 tu. Orang tu belajar qiraat 10. Okay. Kemudian dekat sana, kalau orang belajar ilmu qiraat, dia disebut sebagai 4 imam qiraat yang syazah. Okay. Tadi kita sebut yang mutawatir, ada 10 orang imam. Kemudian dia ada 4 orang imam. 4 orang imam ni qiraat yang syazah. Syazah ni, itu yang disebut oleh Imam Al-Jazari. Dia kata, apa-apa yang gugur daripada 3 syarat. Bahasa Arab, Resam Osmani, sah sanad. Ada 3 syarat. Apabila jatuh salah satu daripada 3 syarat ni, maka dia jadi syazah. Dia tak jadi yang mutawatir. Dia tak jadi yang mutawatir. Dia tak jadi yang makbulah. Dia tak jadi yang sahihah. Kalau istilah qiraat ni ulama gunakan ulama yang sahihah. Yang sahih, yang betul. Kan? Dia mutawatir ni dia letak, dia campak secara umum. Kan? Kalau ulama qiraat dia gunakan istilah makbulah mardudah. Dia terima, ditolak. Kan? Sahihah, ghaira sahihah. Yang sah sanad, yang ataupun yang tak sah sanad. Maka apabila jatuh 3 syarat ni, bahasa Arabnya, Resam Osmaninya, dari sudut sanadnya, kalau ada salah satu jatuh, maka dia tak jadi qiraat, dia tak jadi Quran. Dia akan jadi riwayat yang syazah. Syazah bila jatuh salah satu rukun. Maka di sini ulama susun ada 4 imam qiraat yang besar yang termasuk dalam geng kumpulan yang syazah ni. Yang ke-11 ni 10 tadi, yang 11 ni dia masuk syazah, iaitu Ibnu Muhaisin Al-Makki. Bacaan orang Mekah, Ibnu Muhaisin Al-Makki. Dia ada 2 orang perawi, Al-Bazzi dan juga Ibnu Syambus. Al-Bazzi dan juga Ibnu Syambus. Ni Al-Bazzi ni yang ke-11 ni perawi ni. Tadi imam qiraat yang kedua Ibnu Kasir, dia ada Al-Bazzi dan juga Qumbul. Al-Bazzi dan Qumbul. Al-Bazzi rawi kepada Ibnu Kasir tu adalah nama yang sama bagi perawi kepada Ibnu Muhaisin ini. Itu Al-Bazzi, orang yang sama. Tapi yang dekat 11 ni, imam yang ke-11 ni, dia ambil riwayat-riwayat yang syazah, yang disusun, yang banyak. Maksudnya, imam-imam qiraat ni, tuan-tuan tengok ada imam qiraat yang 7, kemudian dia menjadi 10. Ada riwayat mereka ni yang sahih, yang mutawatir. Dan ada juga mereka ni meriwayatkan wajah bacaan yang syazah. Kan? Pada zaman itu, zaman tabi'in, tabi'in, masa itu tidak berlaku penyaringan lagi. Bagaimana apabila contohnya sini madrasah Tok Guru ini, Masjid Nurul Jannah ada, Masjid Setia Alam ada, Masjid Bukit Kapau, banyak Tok Guru ngajar. Pada zaman tabi'in tu, dia tak ada saringan lagi. Jadi tak tahu, orang ni belajar. Orang kemudian 100-200 tahun buat saringan. Oh, Tok Guru ni dia belajar sana, yang sana sanad dia tidak sahih. Oh, dia belajar masjid ni sanad dia sahih. Tok Guru ni dia belajar yang ni bersahih. Yang sana punya dia belajar tidak sahih sanadnya. Dia berlaku wajah saringan. Bukan orang itu salah. Jalur periwayatan tu bila dinilai sahih ke tidak.
Betul tidak? Cukup tak 3 syarat? Kan? Itu angle yang dinilai. Dalam waktu yang sama, ada juga tok-tok guru ni yang cipta wajah bacaan sendiri. Sebab dia pakar bahasa Arab kan? Bila dia pakar, dia cipta wajah-wajah bacaan. Itu memang dicipta ni. Pun berlaku juga dalam bentuk sedemikian. Okey, itu yang ke-11. Kemudian yang ke-12 ialah Imam Yahya Al-Yazidi Al-Basri. Bacaan orang Basrah. Dia ada 2 orang perawi dia. Ibnu Al-Hakam dan juga Ibnu Farrah. Ibnu Al-Hakam dan juga Ibnu Al-Farrah. Ini juga Syazzah. Bacaan yang Syazzah daripada Basrah. Itu yang ke-12. Kemudian yang ke-13 ialah Imam Hasan Al-Basri. Tuan-tuan biasa dengar Hasan Al-Basri, tabi'in. Biasa dia orang belajar hadis, orang belajar ilmu tasawuf. Hasan Al-Basri, ini Hasan Al-Basri, orang yang sama. Hasan Al-Basri ni dia ada 2 orang perawi dia, Al-Balakhi dan juga Ad-Duri. Duri ni dia menarik. Duri perawi kepada Imam Qiraat yang ke-13 Hasan Al-Basri. Dia ni perawi dekat Syazzah pada Imam yang ke-13. Dia juga perawi kepada Imam Qiraat yang ke-7, iaitu Al-Kisai, Duri Al-Kisai. Dan dia juga perawi kepada Imam Abu Amru Al-Basri. Ad-Duri dan Asri, 3 tempat. Dalam Qiraat 7 tu nama dia ada 2 dah kat situ. Kemudian dalam Qiraat Syazzah nama dia ada 1 lagi. Orang susun. Bukannya bacaan dia salah, tak, tok guru jalur periwayatan itu yang disusun. Ada yang tidak menepati 3 syarat Quran tersebut Okey. Kemudian satu lagi yang ke-14 ialah Sulaiman Al-A'mash Al-Kufi. Sulaiman Al-A'mash Al-Kufi ini Imam Qiraat yang ke-14. Perawi dia ialah Asy-Syanabuzi dan juga Al-Mutawwi'i. Maksud 14 orang imam. 10 campur 4, 14 orang imam. 10 tu dinisbahkan sebagai qiraat yang mutawatir, manakala 4 lagi dia termasuk qiraat yang Syazzah. Maksudnya 10 diterima, boleh baca, boleh bawa dalam solat semua. Manakala 4 lagi yang Syazzah kita boleh belajar. Boleh belajar, boleh faham. Dan yang bacaan yang Syazzah ni, dia ialah satu bacaan yang bukan Syazzah ni kita katakan semuanya tertolak. Maksudnya kalau orang belajar fiqh, orang belajar tafsir, dia akan jumpa wajah-wajah bacaan. Kalau surah Fatihah tu je tuan-tuan, yang mutawatir dia khilaf tak banyak. Dia ada sekitar 9, 10 khilaf je. Bismillah tak ada khilaf. Alhamdulillah Rabbil Alamin dia ada tambahan. Al-Alaminah itu bacaan Ya'qub. Ar-Rahmanir Rahim tak ada. Malik Yaumiddin ada berapa wajah? Malik Yaumiddin dengan Maliki Yaumiddin. Kemudian ada sambung Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin dengan idgham kabir. Ihdinas siratal mustaqim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tak ada khilaf kat situ. Ihdina iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas sirat. Sirat tu dia ada berapa wajah? Dengan sad ihdinas sirat, dengan sin ihdinas sirat, ihdinas zirat dengan ismam zai. Situ ada khilaf. Kemudian siratal lazin begitu juga. Siratal lazin ada 3 wajah. Dengan sad, dengan sin, ismam zai. Siratal lazin anta alaihim, ada alaihim, ada alaihum, ada alaihimu. Ada 3 wajah kat situ. Ghairil maghdubi alaihim, juga alaihim tu, alaihum, alaihimu, 3 wajah. Waladhdallin, situ ada 1 wajah lagi. Waladhdallin dengan waladhdallinah. Situ ada. Ada lebih kurang 9-10 tempat saja. Itu khilaf yang mutawatir di sudut ilmu qiraat. Manakala kalau khilaf yang Syazzah, saya kata yang 4 orang imam, dia banyak lagi wajah Syazzah. Dia hampir 70 tempat khilaf. Banyak tuan-tuan. Khilaf. Itu yang Syazzah. Maksudnya dekat sini, bagaimana ulama-ulama ni menjaga bentuk wajah bacaan Al-Quran ni, dia bukan satu benda yang mudah. Satu benda yang berat. Maksudnya daripada yang mutawatir, daripada 9 tempat khilaf tu, asalnya adalah 70 tempat khilaf. Disaring, saring, hanya 9 tempat khilaf sahaja yang
diterima, yang ada memenuhi 3 syarat. Bahasa Arab, dari sudut resam Osmani, dan juga sah sanadnya. Cukup 3 syarat ni baru dia jadi apa? Quran. Dan syarat yang besar 3 ni, sah sanad tu, ulama kata bila sah sanad maksudnya sampailah pada Nabi, selesai masalah. Tapi tak boleh tengok situ. Tapi sebenarnya dalam 3 ni yang besar ni ialah sudut resam Osmani. Sebab bila resam Osmani tu dia dah hadkan kepada wajah bacaan hanya yang diterima pakai pada zaman Sayyidina Osman. Ramai lagi sahabat-sahabat yang lain dia ambil daripada Nabi. Lepas saja dia selaraskan zaman Sayyidina Osman tu, satu arahan daripada Sayyidina Osman ialah ihraqul Quran, bakar semua Quran. Zaman Sayyidina Osman dia suruh bakar semua Quran, tak nak orang khilaf, semua bakar semua Quran, ambil standard yang diletakkan oleh Sayyidina Osman tu. Tuan-tuan bayang, maksudnya ramai sahabat yang mereka ini ada Quran masing-masing, kena bakar. Azan ya, kita bagi laluan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Muslimin muslimat hadirat ni kasih sekalian ya. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ni kita dapat bersembang-sembang tentang satu disiplin ilmu, iaitu ilmu qiraat al-Quran, ilmu tentang bacaan-bacaan Quran. Dan malam ni kita membahaskan tentang bagaimana sejarah berkembangnya ilmu qiraat al-Quran itu daripada zaman Nabi. Dia pergi zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman Sayyidina Osman, zaman tabi'in berkembang. Dan kita bahaskan tadi ada 10 orang imam. Ada 7 orang imam. 7 orang imam yang utama, imam qiraat, ada daripada Mekah, ada daripada Madinah, ada Basrah, ada Kufah, ada Syam. Daripada 5 lah bandar-bandar Islam ni,
tok guru dia jadi imam-imam qiraat, dan setiap satu imam qiraat tu ada 2 perawi. Itu yang 7. Benda ditambah lagi 3 oleh Ibnu Jazari, dia jadi 10 orang imam qiraat. 10 ni mutawatir semuanya. 10 ni boleh kita baca dalam solat, boleh belajar, tak ada masalah. Kemudian ulama disusun lagi ada 4 orang imam. 4 orang imam yang tu jadi qiraat yang syazah, yang tidak mutawatir. Boleh belajar semua, kita gunakan dalam tafsir, tapi tak boleh bawa dalam salat. Itu kerangkanya. Disiplin ilmu qiraat, imam-imam qiraat ada yang mutawatir dan juga ada yang syazah. Jadi apa yang mutawatir ni, apa dia punya mi'yar dia, penanda aras dia. Maka Imam Ibnu Jazari diletakkan syarat nak jadikan qiraat itu sahihah yang betul ataupun yang makbulah, dia ada 3 syarat. Apa syarat dia? Yang pertama, dia kena bahasa Arab. Yang kedua, dari resam Usmani. Yang ketiga, sah sanad. sah sanad. Maka yang besarnya kat sini ialah resam Usmani. Tuan-tuan kalau tengok buka Quran kita, dia tengok dengan resam Usmani. Resam Usmani kan. Resam Usmani ni benda besar. Sebab zaman Sayyidina Osman, pada zaman itulah Quran itu telah disaring dan menyebabkan wajah-wajah bacaan yang walaupun dia ada sanad kepada Nabi, dia tak kira itu sebagai yang diterima. Dia tak termasuk dalam kategori yang disebut sebagai mutawatir walaupun ambil daripada Nabi SAW, sebab dia bersalahan dengan tulisan yang diselaraskan pada zaman Sayyidina Osman. Walaupun sanadnya macam saya sebutkan tadi Abdullah bin Mas'ud dan sahabat-sahabat lain, ambil daripada Nabi semua. Takkan ambil daripada Nabi salah, tapi dia tak ada dalam tulisan yang diselaraskan pada zaman Sayyidina Osman. Jadi syarat resam Osman itu benda yang besar. Benda yang sangat besar. Kalau sah sanad itu dia dah bawah sikit. Tinggi tu resam Osman. Bahasa Arab tu sikit je lah. Kalau orang lurah sikit, orang bahasa dia akan komen. Ada orang cipta wajah bacaan tu sendiri. Secara umumnya gitu. Jadi 10 imam ialah imam mutawatir, 4 ada yang syazah, kemudian ada lagi syazah yang lain yang mana 10 imam qiraat ni bacaan dia adalah menepati dengan 3 syarat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Jazari. Itu yang boleh saya simpulkan pada malam ini. Yang baik itu datang daripada Allah SWT. Salah silap daripada kelemahan diri saya. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la yattabi'una syaqiyya wa la matruda wa la mahruma birahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.